لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang membawa datangnya berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyebarkannya di antara mereka akan beroleh siksa yang besar di dunia dan juga di akhirat kelak. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri dan berkata, ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. แท้จริงบรรดาผู้ที่นำเขาเท็จมานั้นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นความชั่วแก่พวกเจ้าแต่มันเป็นการดีแก่พวกเจ้าสำหรับพวกเขาทุกคนนั้นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาได้ปลดปล่อยไว้จากการกระทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในหมู่พวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์เมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็จนี้ทำไมบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวเองจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองในทางที่ดีและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจ้งทำไมพวกเขาจึงไม่นำพยาน4 คนมาเพื่อการนั้นหากพวกเขาไม่นำพยานเหล่านั้นมาแล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้กล่าวเท็จณที่พระองค์บอก الله أكبر استغفر الله العظيم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من
النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 11 sampai kepada ayat 13. Dapat kita membaca mendengar disertai tadabbur untuk ambil erti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan gigi kita. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi dan kesemuanya melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian hamba-Nya. Dan dialah Allah Ahkamul Hakimin, berjanji dengan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hamba dia yang membaca Quran dia yang hanya satu huruf, maka dia Allah sanggup untuk nak balas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, banyak mulia dan juga indahnya. Dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana sahaja hamba dia itu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan apabila hamba dia bersama dengan ayat-ayat Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia, maka dia Allah akan menambah atau akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta as-sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian. Ya Allah, kami berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah sangat tak menjadi musuh seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, mengganggu, was-was dan juga duk menipu, khianah, duk buat menjadi lemah, malah lupa, lalai, sibuk urusan dunia kadang-kadang. Yang siapa susah hamba-Mu untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratul mustaqim, di bawah tempurun dunia yang sempit dengan bihadiyul Quran, untuk menuju kepada syurga jannah darur ridwan. Ya Allah, berilah kekuatan yang begitu tegas supaya hamba-Mu kami ini dapat mempelajari, membaca tadabbur ayat-ayat Kamu setiap pagi, setiap hari selepas salat subhi secara berjamaah di masjid. Sambil hamba-Mu menunggu matahari naik, segala kemudian hamba-Mu sanggup untuk nak sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat, sembahyang duha atau isyraq, yang mana kelebihan dia 2 rakaat adalah sepertinya umrah haji sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 4 rakaat Allah Subhanahu wa taala sanggup keselamatan hidup kamu pada hari itu, serta sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin, asy-syifa, dengan melalui ayat-ayat Kamu ini, dan juga angkat darajah yang begitu tinggi, maghfirah, rahmah, darajah kepada sekalian hamba-Mu, sama ada di dunia ini yang sementara dan juga akhirat yang kekal abadi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita dapat tahu tentang masalah hukum dipanggil haddul qazf. Hukum bagi orang yang menuduh secara umum, dan juga hukum haddul qazf bagi khusus, iaitu suami menuduh akan isterinya. Maka pada pagi ini ayat yang ke-11 ni, Allahu Rabbi, satu tuduh kepada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu an-nifaq atau munafiqin, yang dia tuduh kepada isteri Nabi kita iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Betapa jahatnya, betapa celakanya orang yang menuduh keluarga Nabi, lebih-lebih lagi isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala waktu ayat ni, ayat yang ke-11 ni, nak mensucikan, nak membersihkan isteri Nabi, maka turunlah ayat ni. Tetapi satu golongan yang dakwa kata dia itu adalah orang Islam, ahlul bait, orang yang cinta saya kepada ahli keluarga Nabi. Dok bawa tuduhan ni dengan siapakah hari ni? Iaitu golongan Syiah Ar-Rafidah. Syiah ni masya-Allah kupo dia. Dia panggil kalimatu haqqin yuridu biha al-batil. Satu kalimah nak oyak atau dia tu benar, tetapi tujuan dia adalah palsu. Itu Syiah. Orang Islam setelah berlaku berita ni tuduhan terhadap isteri Nabi kita, maka botong ayat ni senyaplah pakat-pakat taubah. Tetapi Syiah Ar-Rafidah sampai hari ni, zaman ke zaman sampai hari ni, mereka masih tuduh pada isteri Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga bukan hanya sekadar isteri Nabi Aisyah dak, Abu Bakar lah dia duk tuduh, Umar lah dia tuduh, semua sahabat. Tak kecuali hari-hari duk laknat dalam semaya dia kepada Umar khususnya. Itulah Syiah. Auzubillahi minasyiah. Pakaian dia adalah apa benar, tapi tujuan dia itu adalah kebatilan. Kalimatu haqqin yuridu biha al-batil. Itulah dia Syiah wal a'zubillah. Ayo jangguklah, sobek sabakulah, jubahlah, tetapi mereka adalah menyalahi al-Islam. Tu dia duk bawa sepakat hari ini. Nak pergi kepada ayat ni ceritalah. Kita kena ayat satu cerita dulu yang berlaku kepada isteri kita Nabi, kepada isteri Nabi kita, iaitu Ummul Mukminin. Isteri Nabi ni kita kena panggil Ummul Mukminin, mak bagi sekali yang orang beriman. Siapa yang beriman kepada Allah kena mengaku mereka itu adalah mak kita. Isteri Nabi semua mak kita dah. Gapo tuduh yang berlaku kepada dia, gapo yang benar tidak malak berlaku pada isteri-isteri Nabi, kita orang mukmin ni kena bela. Sebab dia seakan-akan mak kita dah. Sebab itulah digelar Ummul Mukminin. Semua isteri Nabi, kalaulah Nabi wafat dah, semua isteri dia tak boleh menikah kahwin dah selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia seakan-akan mak kita. Mak kita kalau ayah kita mati, boleh nikah dengan mak kita lah? Tak boleh. Demikian itulah isteri-isteri para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita orang mukmin kena duk bela, kena duk jaga, kena duk pokpong siang andingan kaum para ya tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlakunya peristiwa ini dalam satu peperangan. Saya tak ingat perang apa, kena klik rojak semula. Adalah berlaku peperangan itu tu. Kalau kau klik dah. Kalau kau klik sudah daripada perang, pakat klik lah. Kumpulan-kumpulan daripada Nabi dan sahabat
Ramai-ramai kelik tu hampir-hampir nak sampai di Madinah lah kata. Dekat benar lah. Duk pergi lampu ke, duk capai pak tu ke lah ke mana lah. Maka kelik-kelik, sampai malam besar letih, maka berehat situ dulu. Masing-masing pakat pergi qada hajat. Oh ni pergi kok tu, oh ni pergi kok ni. Aisyah pun turun daripada dia panggil atas belakang utara tu. Jadi ni pasal ada rumah tung, kita kata dah. Ya ada panggilan nama khah. Apa kita gambar dia kan? Belakang utara tu ya tak. Satu rumah kecil atau watau 4 segi tu. Isteri Nabi duduk dalam tu. Bawa siapa nak putih berehat pak, akik tu tak bawah di atas belakang utara tu. Jadi bawa tu tak bawah tu. Aisyah pun tubiklah pakat masing-masing qada hajat dia. Sudah qada hajat, Aisyah dia pun jalan-jalan kelik nak masuk dalam tempat tu hok cedek untuk dia tu tiba-tiba dia tertinggal pakaian dia hiasan dia tu jatuh atas setengah tu sobek atas setengah tu gelap tangis bawa kakak tengok tak ada dia pun kelik semula kalau ke belakang Pak Yogi Mat tadi tu kelik cari bagi dia temu bawa temu sudah tu kelik kepada tempat hok dia dah naik tu rumah dia, tong dia tu tiba-tiba pergi perak dah. Pak sahabat usung tak tahu palak utama pakat pergi perak. Dia tak khabar kata Aisyah tu tak ada dalam tu. Di situlah pihak kata Aisyah ni bukan ujian pasal gemuk dak lah. Kalau gemuk dia basah dah kan. Pikul tadi tu ada 40 kilo. Ini ingin ada 10 kilo dia berasa. Ini kata Aisyah adalah bentuk rupa dia tu sederhana, tak ada gemuk. Sepengah uya gemuk tu lah. Pakai kek tak pakai tak usung ugut pakai bagi. Aisyah bos apa-apa tengok tak ada. Dia pergi berak lah. Allahu akbar. Tertinggal Aisyah. Pada situlah Aisyah pun jalan lagi. Wetin bos letih uti. Tiba-tiba sahabat hok Nabi latih, hok turut belakang 2-3 orang tu. Nabi dalam perjalanan dia latih. Di antara sahabat dia tu di belakang untuk gapo? Apabila fok kumpulan Nabi gidah tu di belakang mari siasat tengok, pesak tengok. Kalau ada bagi tinggal ke gapo semua tu mereka ni adalah akan bicara. Tiba-tiba sebahagian daripada sahabat Nabi latih untuk mai di belakang ni tengok jauh tu nampak Aisyah. Nama dia kata silap Safwan bin Mu'attal kata silap. Safwan bin Mu'attal. Nampak kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun nampak Safwan mari tu ambil tutup pakaian dia katuk molek syak dah tutup. Tak ada kecek banyak dah. Pakai ambil Aisyah tu suruh naik di atas tu rumah belakang utara dia tu lah. Atau nak tahu utara, lepas tu piping utara tu pergi. Allah, bos apa di Madinah tu kau orang. Saludah. Lebih lagi kau kepala munafik. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni saludah boy tengok pak tu kata tak molek cerak dua ini. Safwan dengan Aisyah cerak tak molek dia kata. Allah, tuduhlah. Ya fak ni hijau je tak ada kalanya, fak munafik ni. Ingat molek nah. Munafik hijau dia untuk cari keburukan umat Islam. Hijau dia nanti nak capit orang munafik. Allah, pahaya nak capik siapa ni? Nanti nak tuduh dia ni. Allah, keluarga Rasulullah. Bukan orang tamadan dak. Allah, tolong orang dak, sokong orang dak, batu orang dak, nanti nak mapuh orang tu dia munafik. Tak ada sokong dia. Tak ada pertolongan gapo dia terhadap agama Islam. Okey hijau je nak jatuh Islam. Tu dia munafik. Munafik ni asal dia kafir dah. Tetapi tak panggil kafir kerana dia susuk kafir dia tu. Susuk kafir dia duk dalam
tu si orang tahu, maka tak boleh kata dia kafir. Dia adalah munafik. Tu munafik. Nah, wailang lok sia kata. Subhanallah. Tapi bagi orang munafik ni hukumnya dia teruk pada kafir lagi. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik patak neraka nak ya. Patak neraka lebih teruk daripada orang kafir lagi. Allahu akbar. Itulah dia orang munafik. Sebab apa nak panggil dia kafir tak boleh? Sebab dia susuk kafir duk dalam zahir Islam, tapi dalam dia adalah kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur kepada agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah panggil munafik. Sebab itulah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tuhan Nabi. Tuhan mai amrak buat ni kata dia orang mukmin. Wa ma hum bimu'minin wa matu wa hum kafirun. Kafir lah, munafik lah kata. Dia bukan orang mukmin dan dia mati dia adalah orang kafir. Buat ni perlu Bo Safwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai ke Madinah. Cerak dia kata. Berlaku tak molek di antara dua ni. Tengok siapa orang Islam, sahabat masa tu pun terpengaruh dengan suruh jahat dia, tuduhan dia tu, atau lampar jahat dia kepada Aisyah dengan sahabat ni siapa sebagai pada orang Islam tu, Allah hidup pengaruh dengan berita jahat orang lepas tu. Percaya. Allahu akbar. Besar-besarnya di antara Hasan bin Sabit dan juga Mistah bin Usasah, dan yang ketiga Hamnah binti Jahsh. Islam, sahabat hak mukmin. Hak besar-besar pergi berita hak tak molek yang dilepa oleh apa? Munafik. Para munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah. Kata Aisyah zina, na'udzubillah min zalik. Situlah ayat ni turun lagi. Turunlah ayat yang ke-11 ni. Dia kata innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa datangnya berita yang amat dusta. Innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang bawa ja'u bil ifki ni makna tak berita tuduh tak molek kepada isteri Nabi itulah. Usbatum minkum. Usbah makna jamaah di antara puak kamu. Segolongan daripada puak kamu ramai-ramai tu pakat bawa berita tak molek tuduh kepada isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata la tahsabu syarran lakum. Janganlah kamu tidak suka kata berita yang dusta tu adalah buruk bagi kamu. Membuat tak molek berita ni sebab dilepa oleh para munafik tu. Maka dia kata bal huwa khairul lakum, bahkan ia baik bagi kamu. Berita ni sebenarnya dia menjadi baik bagi kamu. Makna kamu suka kata tak baik tu bagi kamu, bahkan dia adalah baik bagi kamu. Di makna waktu ayat ni yang Islam duk sahabat buruk siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu nak ayat itu tuduh bini dia. Tetapi selepas tu waktu ayat ni menjadi baik bagi kamu. Nak tuduh kata orang tuduh kata isteri Nabi baik tu dia adalah orang yang tidak molek. Orang yang molek selepas pading menjadi molek yang dibagi orang mukmin. Dia nampak cerak beza selalu dah di antara orang baik yang tidak baik. Selepas tu ayat ni. Allahu akbar. Inilah Tuhan nak ajar. Tuhan nak ajar kepada orang beriman. Berita-berita yang hok mulut suka kata tak molek tu, hok demo duk lepa kata jahat tu.
Mu boleh tahu dah lah. Orang ni jahat weh, ngarut weh. Bukan orang molek weh, munafik ni. Tu dia pala munafik. Menjadi molek bagimu tu. Bukan bina-bina baik. Fak ni hok jahat. Maka bakal-bakal taubat dan menjadi baik bagi kamu. Tahulah kata berita ni adalah berita palsu dan Aisyah adalah orang yang bersih, tidak seperti yang dia lepas jahat kepada isteri Nabi itu. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, kata Tuhan. Dan di kulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, bagi tiap-tiap puak-puak kamu dari kalangan puak kamu tu atau di antara minhum puak kamu tu maktasaba, yang duduk usaha tu minal ismi, daripada dosa. Di mana kata orang buat dosa tu duk kata tak molek, dia akan pikulah benda tak molek dia kata tu, dosa halus ke dosa besar ke sama mana dosa dia duk kata duk tuduh tu. Bahkan ia baik bagi kamu, tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukumnya sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Sama mana kesalahan yang dia buat, secara tu dia pikir kesalahan dia tu. Halus sama mana, pikirlah kesalahan. Orang duk tuduh Nabi, isteri Nabi sama mana. Saya bersungguh-sungguh kata tak molek tu, secara tu dia pikir. Hanya sekadar jahat tu, secara tu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Dosa yang nak pikir tu mengikut perbuatan dia yang dia buat tu lah. Sama mana besar ke halus sama mana. Allahu akbar. Dan wallazi tawalla kibrahu minhum, ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Walaupun tiada ayat sebut nama dia, tapi ayat ni adalah menentu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dah, kepala munafik tu dah. Wallazi tawalla kibrahu minhum, kata Tuhan, dan orang-orang yang mengambil bahagia besar dalam menyebarkan di antara mereka. Hidup sungguh ambil berita ni duk sebar yang berita besar, kata Aisyah tu adalah orang yang buat benda tak molek. Ingat orang ni Tuhan kata bagi dia itu adalah azabun azim, azab yang sangat besar dunia dan juga akhirat. Ayat ni adalah Abdullah, tak syak dah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tak syak dah. Dialah kepala munafik yang duduk sebar lepas berita tuduhan ini. Allah begitu hebat sekali. Maka dia ni adalah azab yang sangat pedih di akhirat kelak, kata Tuhan. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala hajar orang mukmin. Berkat dengan molek kita orang beriman. Masalah berita ni. Tuhan menghajar kepada orang mukmin, dia kata gapo ayat yang ke-12 ni, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Dia kata sepatutnya semasa kamu tu orang beriman mendengar tuduhan tu, dengar berita tak molek urut tuduh bini Nabi kepada atau urut tuduh sesama orang mukmin tu, Allah sepatutnya semasa kamu dengar tuduhan tu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kena gapo menaruh baik sangka kepada diri mereka sendiri. Kita selaku orang beriman ni, apabila dengar berita tuduhan kepada orang mukmin sama orang mukmin ni, kita kena taruh baik dulu. Jangan gaduh dengar pak tak molek, ya Allah dah. Sungguh. Sungguh ya Allah dah. Jangan. Ni banyak dalam kalangan masyarakat sakum di hari ni, banyak berita mai duduk tubik, banyak berita mai duduk wayak ada-ada itu dengar percaya selalu dah. Dengan tidak ada tapih gapo dah, dengan tidak ada siasat gapo dah, dengan tidak kita tanya tuai dia tu. Dengar daripada orang pakai percaya 100% selalu dah. Jangan, saya kata, sepatutnya orang mukmin sama ada lelaki perempuan apabila mari berita tuduh gapo kepada orang sesama orang mukmin tu ambil taruh dulu, jangan ambil percaya.
Ini selajar. Jangan ambil percaya lagi nah. Taruh kebaikan molek tu. Allah comel sungguh ajaran Islam. Dah sepatutnya kena kata lagu mana? Apabila berita tuduh yang orang duk lepas mai dia dapat dengar tu sepatutnya kena kata lagu mana? Wa qalu hadza ifkum mubin. Ini ialah tuduhan bohong yang nyata. Ya kena duk lagu tu. Cak mudah-mudah kak. Kokai dengan kokai lah kita kata. Kokai dengan kokai sama orang mukmin. Tiba-tiba kokai duk tuduh kokai. Kita kokai ni pakai terima selalu dah. Kata kokai ni jahat. Jangan kokai dah. Jadi kokai selalu dah. Jangan buat dengar mudah-mudah berita tuduh sesama saudara kita. Sepatutnya kita nak kata buat orang tuduh pak. Ni adalah bohong, tuduhan yang bohong, berita tak cerak yang nyata. Kena tak situ dulu. Ni hak Tuhan ajar. Sebab itulah setengah ulama kata, kalaulah data berita tak molek untuk menuduh saudara sesama Islam yang beriman, taruhlah benda tak molek tu bawa pergi siapa kepada 1000 taruh, 1000 apa ni panggil 1000 dalih, 1000 taruh yang baiklah cak mudah-mudah. Kita kata misalnya janji nak letak baik kita sama saudara Islam ni, janji pak tiba-tiba dia tak mari. Orang kata perak dah nu pergi diskotek. Kita kata boleh hadi gitu, boleh hadi. Kok molek. Boleh hadi saya bocor ke, boleh hadi ya 1000, boleh hadi kok molek 1000 kali dalih. Kok molek untuk seka saudara segama Islam dengan kita. Jangan royak pak pakai cua selalu dong ya lah dah ya ni ngaruh jahat. Tak ada. Allah Islam je masya-Allah. Nah, sepatut semasa kamu dengar tuduhan tu, orang-orang beriman dan juga lelaki perempuan tu kena taruh baik sengkau kepada diri mereka sendiri. Diri dia kena sengkau baik pada saudara-saudara kita. Dan sepatutnya kata lagu mana? Ini adalah tuduhan dusta yang nyata. Bahawa cerah ni. Bahawa cerah. Walaupun benda tu benar sekalipun. Islam suruh taruh baik kita supaya sengkau baik dia. Bokeh kena kata benda ni benda tak benar bahawa kata orang itu. Masya-Allah. Inilah nak ayat dah. Sebab itulah berita gapo tak molek yang datang mai kepada telinga kita dengar tu lebih baik sama saudara Islam kita kena jaga. Mudah-mudah buat kita ramai-ramai lagu ni. Anda hidup ngaji kuliah subuh nak hari, pada Jumaat masjid ni waktu hari semalam ni kalau mereka tuduh atau tak email tu jangan gaduh. Cek dulu. Jangan gaduh. Siasat dulu. Seka baik. Bukan no tak email kita buat lagu ni. Tak boleh jadi tak email kita ni. Ya ada yang nak tuduh jahat tu. Ya kepala munafik kena dok setiap zaman gapo untuk nak mapuh, nak menjahatkan saudara sama Islam dia tu. Kena cek dulu. Walaupun hak sahih dah. Tapi kita bagi tak tahu lagi cuma goyak ya. Maka kita tahu baik dulu. Tahu baik walaupun 1000 kali tahu baik sekali. Selama mana kita tak tanya Tuhan dia sendiri, selama kita tak siasat cari Tuhan dia, tanya Tuhan dia sendiri, jangan hidup percaya lagi benda-benda lagu. Insya-Allah ini adalah ajaran Islam kita. Kalau kita pakai guna amal menjadi masyarakat hidup secara beramal kita ni bawa pada selamat dan aman sentosa insya-Allah. Itulah saja dua keratan ayat pada pagi ini tentang masalah tuduhan orang kepala munafik kepada keluarga Nabi kita iaitu isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu la ilaha illallah.